gas tu dikira besar, so dikira macam mana peniaga besar tu? Tak diberitahu pun. Bayangkan kalau nanti pegawai datang dan dia tanya, "Encik masak berapa kali sehari? Gas ni untuk goreng ke rebus je? Nak kena buat audit dapur ke lepas ni?" Kita tak tolak keperluan reform. Tapi kalau reform tu menyusahkan rakyat kecil, menyukarkan peniaga mikro dan akhirnya makan diri sendiri, itu bukan reform. Itu sabotaj ke atas kestabilan ekonomi rakyat marhai. Jadi kerajaan perlu berhenti menjadi hero dalam masalah yang mereka cipta sendiri. Dengar suara rakyat tu bagus, tapi lebih bagus kalau fikir dulu sebelum membuat dasar. Tapi jangan sampai rakyat menjadi bahan eksperimen macam ni. Kesimpulannya mudah, kerajaan tak boleh main redah je. Rakyat ni bukan dummy dalam lab percubaan. Kalau betul nak bantu rakyat, buat dasar yang jelas, telus dan tidak membebankan. Bukan acak-acak cakna lepas dah kena tekan, dah kena maki, baru nak tarik balik. Okay guys, sampai di sini sahaja.